Itulah sebenarnya, tinggalkan solat, lepas tu kita terus putus asa, itu semua tipu daya syaitan. Itu bisikan syaitan sebenarnya, tuan-tuan. Sebab dalam Quran kalau kita perasan, banyak kali ayat Quran kalau kita baca tafsir, Allah ingatkan. Kita baca-baca ayat satu surah, kedua surah, kemudian Allah ingatkan. Baca-baca, lepas tu Allah ingat. Apa ayat yang kerap diingatkan kita? Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, aku tak pernah menzalimi hamba aku, melainkan mereka menzalimi diri mereka. Ini ayat Quran yang diulang beberapa kali. Allah beritahu dalam Quran, aku tak pernah menzalimi hamba-Ku, melainkan mereka menzalimi diri mereka. Ulama tafsir, mereka sangka buruk pada Allah. Allah bukan sedemikian, tetapi mereka yang sangka buruk pada Allah. Kerana apa mereka sangka buruk pada Allah? Kerana iman mereka yang sangat lemah menyebabkan mereka terikut bisikan syaitan yang letakkan semua sangkaan. Syaitan yang letakkan sangkaan ni. Syaitan, sahabat-sahabat, syaitan yang letakkan Allah tak pandanglah, Allah tak inilah, sentiasa. Bukan saja untuk akhirat, dunia kita pun. Apa perkara dunia, kebaikan ni syaitan yang akan letak. Awak tak layak lah, awak tak yalah. Dan perkara yang sangat pasti hari ini adalah benda yang ditangguhkan. Apa perkara pun, walaupun dunia pun. Untuk benda kebaikan pun kita nak buat, untuk nak berusaha, syaitan kata nanti. Akhirat pun nanti. Syaitan tak akan kata jangan. Untuk amal akhirat ke apa ke, dia tak kata jangan, dia kata nanti. Awas.